Hello guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Aida Imran. Alright guys, jadi di video kali ni tak ada Roblox. Hari ni aku dengan member aku, kita orang nak pergi bersahur dekat kedai mamak. So, tanpa kita melengahkan masa, sama macam Roblox jom kita pergi ke kedai tu. Let's go. So, kita naik Honda RS lah. Kita tengok sunyi gila siap malam ni. Jom. Itu pagar tu. Inilah hasil dia. Yang peliknya, bungkus kat kedai lain, makan kat kedai lain. Ni ayam goreng mak aku bagi, dia suruh bawa, aku tak habis. Nescafe, air kosong, teh ais. Mana? Extra Joss. Ini Farid. Kau selalu nampak dalam Roblox tu. Ini Farid. Mereka in real life. Sementara nak tunggu. Ni nasi kandak ni aku nak biar dia perap tu. Anggaran sekarang berapa? Pukul 7 lagi kita makan. Kau ni bodohnya. Makan. Apa tu? Dia ceri juga. Ini apa? Ini apa? Bokbang biasa. Ni menu apa? Menu Makanan, nasi. Apa pun boleh. Ini sama ayam. Nasi separuh. Nasi separuh. Ini ayam. Kita kena tu. Bismillah. Balik-balik. Okey. Ayam tu asal lain. Sahur sampai kedai tutup. 2,000 years later. Ini lepas habis makan tadi, aku pun nak record. Sekarang dah pukul 7 suku. Kita orang dah tak ada apa nak buat. Kita orang main gitar. Sekejap inilah dia. Kita orang bermain gitar. Jangan tanya mana Farid. Tadi dia kata dia nak pergi hantar kunci. Sampai sekarang tak datang balik. Kita goreng lah apa lagu yang kita boleh goreng. Ni gitar yang apa? Yang hari tu tali elektrik. Padu. Kita masking sekejap pagi-pagi. Jangan ingat kita tak puasa Walaupun kita main gitar, puasa tu tak puasa. Satu lagu. Mantap Pak Abu. So aku rasa betul lah Farid dia balik, dia tidur sebenarnya. Dia kata dia nak hantar kunci. Pandai dia menipu lah. Belum puasa pun nak menipu. Dia dah hantar kunci daripada pukul 6 lebih ni. Macam ayat mana nampak tak? Bapak nampak lah. Sekarang dah pukul hampir 7.30. Tak nampak lagi kelibat dia. Kita orang dah petak dah ni. Aduh. Awak panggil saya tadi Kenapa? Awak nak apa? Ni kucing hutan ni guys. Tak tahu dia faham ke tak. Awak nak apa? Mana boleh makan lah bulan puasa ni. Awak tak puasa Awak puasa? Puasa tak? Awak puasa tak? Awak nak pergi mana? Puasa tak? Dah, dia dah merajuk dengan aku. You bikin muzik tu? Macam je. Alright, so dah tak ada aktiviti dah kita dah buat. Aku pun nak balik lah. Nak masuk pukul 8 dah. Alright, let's go. Kita naik motor kita, motor kebangsaan kita, Honda RS 150. Jom balik. Alright guys, so itu sahaja video untuk kali ini. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan butang like, comment, share and subscribe. See you in the next video.